Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baiklah, Map Malaysia telah mengemas kini status cuaca panas. Terdapat 5 kawasan di semenanjung Malaysia yang telah mencatatkan suhu maksimum harian melebihi 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut, iaitu melibatkan negeri Perlis, daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan Baling di negeri Kedah. Jadi kepada penduduk setempat dinasihatkan supaya perbanyakkan minum air ketika waktu bersahur dan berbuka. Bagi yang berpuasa, elakkan pembakaran terbuka dan kurangkan aktiviti di luar bangunan ketika cuaca panas terik. Baiklah, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca dilihat tiada hujan di kebanyakan negeri pada petang ini. Namun begitu, hujan lebat berserta ribut petir masih lagi berlaku melibatkan beberapa tempat di selatan negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, Kuala Lumpur, pedalaman negeri Pahang dan juga beberapa kawasan di Johor. Dan kami jangkakan keadaan cuaca hujan ini akan mula bergerak ke arah timur menjelang ke awal malam nanti. Orang ramai terutamanya peniaga bazar Ramadan dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan amaran ribut petir terkini kerana hujan ribut petir turut berpotensi menyebabkan keadaan angin yang kencang dan mampu merosakkan struktur yang tidak kukuh. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak. Cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan bahagian di Sarawak pada petang ini. Hujan lebat berserta ribut petir kini hanya sedang berlaku di bahagian selatan, iaitu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan juga sedikit di Song Kapit. Manakala hujan sederhana lebat kini sedang diperhatikan berlaku di bahagian pedalaman dan juga Sandakan di Sabah. Dan keadaan cuaca hujan di Malaysia Timur ini akan beransur reda menjelang ke malam nanti, dan pada sebelah tengah malam dijangkakan hujan lebat akan berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian pedalaman untuk kedua-dua buah negeri. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama serta indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.